dengan mata kocong-kocong Marukin balingan pertama untuk konten tembak. Sobe, hai. Jangan kena. 0-1. Baik, kali ini servis drop baca mudah oleh Marukin. Dan Jirasa telah pun belajar dalam debasan yang cukup berkeyakinan tinggi. Lihat. Sekali lagi. Baik, kali ini bagaimana Afifuddin mudah untuk mematikan bola tu dengan asakan daripada Pontep. Mata seterusnya buat Malaysia. Thailand bagai cuba mengubah rentak. Jadi Song Tim yang Roy game yang rawang. Wow. Sobek. Entahlah. Mungkin dalam bahasa Terengganu nasi dagang mungkin juga. Lah ini mungkin akan swing ke arah Aidil Aiman kalau melihat daripada gerakan ini. Kan betul. Saya dah mengagak dah keadaan tu. Dalam semua kesenjapan Aidil Aiman, akhirnya saya dapat tengok pipi dia bergerak. Dan mungkin itu adalah kesilapan yang tidak. Sebab Sobek akan membalas perbuatan ini. Side 7 kita nampak macam buka besar je tu Marukin tu. Cuba cari sikit situ. Habis Marukin dah cover. Side 5 hantaran kali untuk Jirasa. Dia masih dalam tangkap. Dia permainan. tackle bola tu. Apakah Mana itu dia? Ada lagi. Itulah Aidil Aiman. Bola melekat. Nampak dia. Bola gulung ni mana ada tackle. Itu bermakna servis tadi yang kasut ada lilin tu dia nak buang lilin. Bukan disengajakan. Okey. Kalau kita lihat dengan hantaran yang cukup baik. Kontak. Dia dah tunggu. Memang betul Mat. Lilin kasut dah habis. Baik kali ini. No. Sampai jalan semangat bola tu. Bola keluar. Baru boleh masuk sini. Sebab sebelah tu je pintu. Jadi. Nanya Pak Karim. Hantaran cukup baik daripada Aidil Aiman. Dan Afifuddin cukup. Kamu baik tu satu. Satu servis yang terperangkap Jirasa. Mungkin betul Mat apa yang awak cakap tadi. Jirasa ni perlu dirosakkan. Ini kelang kabut. Kena bola kaki tu. Dan bola ni sebenarnya Kena buah betul. Dia sepatutnya Pontep Tin Bambong. Afifuddin pula setelah sekian lama berehat. Apanya diuji juga sebiji. Dah macam-macam pula nampaknya. Daripada Aidil Aiman pergi ke servis drop, kemudian dicari pula. Agak melawan. Bola tu Mat belakang Mat. Marukin telah pun membaca. Tadi dia tunjuk dekat atas. Maksudnya bola tu tinggi lebih tu. Sebab tu dia buat macam tu. Bola lepas. Saya rasa flexibility level Sobek je lah boleh buat. Dia jatuh cepat. Padam sekarang ni Thailand pula. Bos-bol Sobek sambil terbaring. Ada dua-dua terbaring. Tiga-tiga terbaring. Alamak. Tiga-tiga terbaring. Afifuddin. Satu kena tembak. Dua kena tembak. Tiga tertembak. Sobek. Arah Marukin. Second set ni Mat. Pada pertengahan set yang pertama tadi. Dia terus tanam. Dia tak ada nak lebar-lebar ke belakang. Apa semua tak ada. Dan antara Marukin juga lebih banyak. Baik, kali ni Afifuddin bola tu dia berangkat untuk ambil. Allah. Disebabkan terlalu mencuba, bola tu jadi keluar. Dan mungkin Nak juga Malaysia. Afifuddin, satu lambungan yang baik perlu untuk Sobek. Alamak. Dua kali ke sasaran yang sama. Betul saya kata Pontep ni dia dah sedap lah. Dia dah sedap. Dia dah leading. Pada keadaan sebegini, kita tengok Thailand cuba untuk memprovokasi. Pontep
Tin Ban Bun. Kali ini dengan lihat sekali lagi. Tu Itu memang tak boleh ambil, Mat. Nak duduk macam Afifuddin tu pun saya tak boleh. Pelan-pelan naik. Azlan kata. Lagi. Baik pula Marukin ni, walaupun bola sudah terkena jaring, tapi kita nampak Sobek macam struggle di situ. Kita hilang seorang Tekong reserve. Betul. Jadi satu-satunya pemain yang berbaki yang boleh main Tekong adalah Norizat Nordin. Jadi adakah ini sejarahnya? Norizat Nordin akan sangkut. Nanti perlu konsisten. Perlu konsisten sangkut. Sangkut. Ya. Dia kena berusaha tu untuk konsisten sangkut. 7-10. Aduh. Kali ini terkeluar daripada Sobek. Dia cuba juga untuk melakukan satu sepakan daripada arah belakang. Yalah, dalam keadaan 11-7. Set yang kedua. Aidil Aiman masih lagi bertahan. Afifuddin. Itu satu kelegaan untuk Malaysia seketika. Sebenarnya nak masukkan Norizat Nordin pun tak mudah juga, Man. Sebab regu 3 kan. Gandingan yang agak jarang kita tengok. Menang 2-0 ni. Kita harap menang 2-0 lah, insyaAllah. Cobeknya. Aduh, pula arah Marukin mudah. Dalam permainan, masih dalam permainan. Kita kedua servis. Servis ni maksudnya kaki keluar bulat ke, terangkat ke macam tu. And challenge ketiga adalah ni kaki dia lebih tu. Dia tu yang berdosa sebenarnya. InsyaAllah mata 10 kita punya. Dapat dia congkit macam itu aja. Ya Rabbi, Aidil. Ini pasal ini kita lihat ketenangan Aidil. Saya tak tahulah nak cakap. Dan hantaran juga tepat. 10-11. Come on, Sobek. Alamak, aduh. Itu kalau masuk sikit lagi lah. Jodoh pula tu nak masuk. 12-10, Thailand pula. Dua lah dia. Sobek kat tengah. Aidil tinggi untuk Afifuddin. Tak. Dan sebenarnya dalam gelanggang bukan Sobek saja menanggung kesakitan. Afifuddin masih lagi terkesan dengan bahu kanannya. Jadi kuadran. Masa kuadran lagi. Untuk 4 poin ni saja. Apa yang ada je, baik. Apa yang ada je lah. Keluar je lah. Allah. Afifuddin first ball. Ada. Afifuddin menunggu di situ. Antara baik kali. Baik. Masih belum menyerah kalah sebenarnya. Dengan kita Afifuddin lompat kan? Afifuddin ni dia satu skill backstroke yang berbeza sikit dengan Azlan. Kalau kita lihat bagaimana dia rasa buka tu. Cari peha dia, be. Pangkal peha, be. Satu, be. Kaki bawah swing. Marukin pula dia diterus. Okey, Afifuddin. Aduh, Aidil ada. Tangan. You Ponte you. See, very good blocking by Ponte by Karen. Tackling Aidil Aiman once again. Nampak? Tangan. Awalan daripada Afifuddin juga perlu diberikan. 5 minit kan? Lebih 5 minit. Relax lah Marukin, laju-laju nak gimana kan? Sabarlah Terus sekali datang Malaysia, main lah lama sikit. Macam tu kan. Dan bola ni dia akan cuba ke Afifuddin. Saya harap Afifuddin dapat menaikkan bola ni. Nampak tu? Okey. Aduh. Janganlah. Daripada Malaysia. Challenge habis. Boleh be, saya tuju tu boleh try be. Kamu be. Daripada ada belum. Jika dia saya berapa ni?
Jika kita lihat set yang pertama, Pontep adalah pemain yang bukan pemain terbaik Thailand untuk set yang